Makanan-makanan yang kita dah kumpulkan, kita record, kita timbang ni, kita akan repack, dan yang paling penting juga adalah kita repack balik. Kita akan repack. Kalau dalam in bulk banyak, so kita akan buat dalam bentuk individual pack lah. Kita ada container, small container untuk kita repack, dan yang penting juga kita akan letakkan stiker kat situ. Sila habiskan selepas 2 jam menerima makanan ini. Oh, itu yang untuk Pejabat Kesihatan Daerah. Ya juga. Itu yang nasihatkan supaya sebelum ni pun kita dah buat. Jadi bila dia dengar kita buat kaedah ni, dia memujilah langkah yang kita buat ni. Jadi supaya makanan yang kita sampaikan kepada penerima tu tidak rosak lah selepas dia terima nanti, dan supaya dia tak simpan lama. Takut disimpan sahur kan. Biasalah takut orang simpan sahur. Memang kita simpan. Itulah kita nasihatkan untuk habiskan lebih awal lah selepas terima.